Sampai satu tahap dalam hidup, hampir semua penyimpan emas akan berdepan satu situasi yang sama. Perlu gunakan emas yang disimpan. Mungkin anak baru dapat tawaran masuk universiti, mungkin ada kecemasan keluarga atau mungkin ada peluang yang memerlukan tunai segera. Pada saat tu, satu soalan penting akan muncul. Lebih baik jual emas atau pajak di Ar-Rahnu? Sebelum buat keputusan, kita perlu faham dulu apa itu Ar-Rahnu. Perkataan ini berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud gadai. Konsepnya mudah, anda cagarkan emas kepada institusi Ar-Rahnu dan sebagai balasan anda terima tunai. Prosesnya hampir sama seperti pinjaman, tapi lebih selamat kerana pinjaman tu disandarkan kepada emas yang anda miliki. Jadi bila keadaan mendesak, tak semestinya anda perlu jual emas yang sudah disimpan bertahun-tahun. Pajak juga boleh jadi pilihan. Tapi untuk menentukan mana lebih menguntungkan, anda perlu lihat keadaan kewangan sendiri. Contohnya, jika anda pajak Gobas program, kos upah simpan biasanya sekitar 1% sebulan. Jika anda tebus semula dalam masa 6 bulan, jumlah kosnya sekitar 6% sahaja. Bandingkan dengan menjual emas tersebut, jika anda jual biasanya ada spread sekitar 9%. Ini bermakna jika anda yakin boleh menebus dalam tempoh 6 bulan, pajak sebenarnya lebih murah dan anda masih dapat menyimpan emas tersebut. Namun keadaan berubah jika anda tak mampu menebus dalam tempoh yang lama. Jika pajakan melebihi setahun, kosnya boleh melebihi kos menjual. Dalam situasi ini, menjual emas mungkin keputusan yang lebih bijak. Kesimpulannya, tiada satu jawapan pun yang sesuai untuk semua orang. Jika yakin boleh tebus cepat, pajak boleh jadi pilihan. Jika tak pasti, jual mungkin lebih selamat. Inilah kelebihan emas, ia bukannya sekadar simpanan tetapi aset yang berikan fleksibiliti kewangan apabila kita benar-benar memerlukannya. Nak mulakan simpanan emas dengan Public Gold, rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold. Atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Ingat Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Follow!